Okay guys, so Nisa nak tanya dekat korang semua, pernah tak ada sesiapa bagi tahu dekat korang yang korang boleh dibayar dengan hanya gunakan internet? So, siapa dekat sini yang tak pernah langsung guna internet? And korang tengok video ni pun tak gunakan internet? Of course tak pernah kan? So, mestilah korang sentiasa gunakan internet untuk nak tengok social media ataupun nak WhatsApp ke, nak tengok video ke apa ke, semua tu memerlukan internet. And kalau korang tak download apps ni, korang memang sangat-sangat rugi sebabnya bila korang gunakan internet tu setiap byte, betul lah, setiap megabyte yang korang gunakan boleh dibayar. So, kalau korang tengok dekat sini, Nisa dah gunakan apps ni daripada tahun 2023, 2024, 2025 dan ni paling latest lah. So, kalau korang tengok dekat, and by the way, before Nisa nak sambung, Nisa dibayar ni melalui dolar lah. So, kalau kata kita nak totalkan 200 lebih dolar. So, bermaksud dalam 800 lebih ringgit macam tu lah. Nisa dah dibayar dalam games ni. Okay. So, cara dia senang je. Nisa akan letakkan link first video tutorial tu dekat bawah. So, korang boleh tengok dekat situ je. Sebab kalau kata nak tunjuk kat sini, dah tak boleh dah. Sebabnya, yelah. So, korang boleh nampak kat sini. Earn today. So, korang just aktifkan je. Ni earning apa semua. Okay. And, satu lagi. Korang boleh tengok kat sini kan. My active device ada 2. So, Nisa connect Nisa punya tablet dan juga dekat Nisa punya laptop. So, setiap kali Nisa guna dekat tablet dan juga dekat laptop ni, Nisa akan dibayar lah. So, korang boleh tambah up to 10 device. So, kalau kata korang ada 10 PC yang korang actively guna, korang boleh connect je ke 10-10 PC korang tu. And 10-10 PC tu korang boleh dibayar. So, macam ni korang boleh nampak kat sini. Dekat laptop ni saya tak banyak sangat guna lah. So, lagi banyak guna dekat tablet. So, dekat phone ni saya tak install sebabnya dekat phone tu banyak lagi apps lain yang Nisa nak install. So, kita nak jimat storage. And apa-apa apps ke apa ke Nisa memang akan install dekat Nisa punya tablet ni. So, korang boleh tengok kat sini. Banyak penggunaan adalah dekat tablet Nisa ni. So, itu sahaja. Nisa tak nak explain panjang-panjang. So, kalau korang nak tengok tutorial, korang boleh klik sahaja link yang Nisa dah letakkan dekat screen ni. Lepas tu, korang boleh dapatkan $5 secara percuma kalau korang download menggunakan link yang Nisa dah sediakan dekat bawah ni. And satu lagi yang Nisa nak bagi tahu dekat korang, dia punya payment dibayar melalui dolar dan kita boleh cash out daripada PayPal ke bank account kita. So, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye!